Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kepada yang belum subscribe, lama tu. Dah berapa tahun ni? Sekejap, check. Last post video rasanya bila Sabar. Video ni aku malah nak cut. So macam korang layan je. Mana Ashraf Azmin. Aku last post 2 years ago guys. 2 years ago. Vlog paling selekeh. So tak tahulah kenapa. Macam pagi semalam aku bangun. Lepas tu aku macam bapak bosan tu. Macam jomlah kita start buat video lah. Balik. Sebabnya ya banyak update. Actually it's been a while guys. Lama gila kita tak post anything video kat sini. So last video is about Vietnam. Yang aku dah cakap sebenarnya aku nak buat vlog Vietnam macam tu. Cuma vlog Vietnam tu aku dah record dah dia punya video semua. And up last dia jadi terperap dalam kamera and kita pun tak post. So memang tak ada apa-apa lah. Jadi aku akan fresh start untuk kita punya YouTube ni. And basically aku rasa next general aku nak main motor lah guys. Tahun lepas bulan 3 aku ada beli motor cafe racer. Siapa yang follow IG aku pernah nampak. So aku dah beli and tahun ni baru aku rasa macam nak start custom lah. Nak start custom cafe racer and then kita akan buat video POV macam tu kan. Macam tu macam smart lah. So aku ingat macam nak buat benda tu just suka-suka je. Just for the sake of happiness and isi masa lapang macam tu lah. So ya banyak, kita dah 2 tahun tak buat video. And even last video aku pun tak ada orang tengok pun. Aku tak expect pun video ni akan ramai tengok. So macam okay. And update on ikan laga aku still buat lagi. Aku masih buat ikan laga. Cuma aku partnering dengan Luke untuk LJ Beta Gallery. Jadi kalau korang berminat untuk membeli ikan ataupun barang ikan, korang boleh follow LJ Beta Gallery. Kita on Shopee juga. Jadi Shopee and another one is on TikTok Shop lah. So kalau korang nak pergi, korang boleh pergi ke LJ Beta Gallery untuk beli and support aku and Luqman Jazid lah. Okay, itu update untuk ikan. Before dia aku ada cakap yang aku ada buka kedai kopi. Buka kopi botol. Sebelum ni aku pernah buka kedai kopi botol. Aku hantar kat vendor. For that update aku dah stop dah. Sebab time tu tengah student. Sebenarnya 2 years back is I'm still a student. But now I'm back as a employed person. Aku intern tahun lepas bulan berapa, bulan 5 tahun lepas, benda 2 tahun lepas dulu aku intern. 2 tahun lepas aku intern. Lepas tu aku dah habis intern, aku sambung kerja. And then ni pun dah 2 years aku kerja. So yeah, I'm an employed man and ada kerja. So Alhamdulillah masih ada rezeki kat situ. Jadi aku just nak buat suka-suka je. Just nak buat video and at the same time aku nak buat marketing. Nak tolong Luke sekali lah untuk marketing LJ Beta Gallery yang aku masih pegang lagi. Itu satu. Lepas tu satu lagi aku on the way running on my nantilah nanti Pania kita akan cerita pasal benda ni. Lengur dah lama dah tak buat video. Okay, itu satu. Apa lagi? Affiliate marketing aku try buat post kat Threads. Sebab ramai yang cakap post kat Threads kan. So aku, kalau korang nak follow lah Threads aku. And tekan lah link tu. Kat bawah ni pun aku akan includekan link. Maybe akan update lah several links. So yeah, affiliate marketing. And the last one is this one antara sebab kenapa aku rasa aku nak start juga video. Sebab benda ni macam starting lah. I want to start a concept store actually. Concept store on beverage store lah. Macam air macam tu kan. Jadi aku akan buka kedai tu dekat area Gombak. So siapa yang berminat, siapa yang area Gombak, korang boleh datang nanti. Just follow my IG, aku akan letak link kat bawah. We call our business name, our company name is Brixie. Stand for BRIXSIE. Brix is macam apa orang panggil tu? Sukatan unit for gula. Jadi
dia akan banyak gula lah rasanya. Okay. Lepas tu apa ni? Okay, SIE is macam sip C lah, lebih kurang macam tu. So aku just letak je C. So break C. Logo semua ada kat IG. Jadi korang boleh follow IG tu. Aku akan letak link kat bawah to update for that. And yelah, maybe after this our content kita lepas ni maybe akan buat macam content POV. Macam kita ride, kita pergi custom motor, and then kita pergi ke cafe, set up cafe, semua tu. Aku rasa macam tu kot, kat arah tu. At the same time aku takkan lupakan ikan, sebab aku still lagi running LJ Beta Gallery. Aku jual ketapang jahat and bio beta. Jadi aku akan buat jugalah video vlog pergi ke maybe Pasar Pudu or any farm kan. Macam menarik kan naik motor, kita pergi tengok farm semua kan. So aku rasa macam menarik kat lah, sebab several motovlog dia just tunjuk motovlog dekat atas motor je kan. Jadi kita akan tunjuk vlog fully lah. Tu macam best kan, macam menarik. So aku sebenarnya suka buat video. Aku tak tahu lah, busy kot. So bila dah back balik tu ni, kita try lah tengok macam mana kita boleh consistent in making videos. Okay, jadi another one aku rasa nak bagi tahu dalam ni. Sekarang ni aku pakai GoPro baru. Aku baru beli GoPro guys. GoPro Hero 10. Aku beli second. So aku tak sure lah dekat Carousel ke ataupun dekat mana-mana any platform ada jual ke tak lagi. Maybe banyak je, cumanya korang kena carilah kan. Cari yang elok lah. Kalau korang berminat untuk beli yang first, aku ada tepek link kat bawah. Korang just tekan link tu and korang pergilah beli dekat Shopee rasanya. Itu first hand lah. Sebenarnya better lagi kau beli first hand. Sebabnya bila kau beli first hand ni, dia terjamin lah, memang okey lah. Dia tak tahu ni pun aku tengah test. Jadi aku tengah test sebenarnya. Aku tengah test okey ke tak kamera ni semua kan. Mic okey ke tak, dengar ke tak. So aku still tak explore lagi GoPro ni. Tapi tak apa je, aku tunjuk apa yang aku dapat daripada GoPro ni. And shout out to, aku tak tahulah dia tengok YouTube aku ke tak, tapi aku nak thank you lah kepada seller sebab actually banyak sebenarnya dia belanja. Okay, tapi tak apa, jadi kan kita pergi tengok apa yang kita dapat. Okay guys, so aku tak tahu kau nampak ke tak. Jadi first thing first, dia bagi ni waterproof punya apa panggil lah, case waterproof punya case, GoPro punya lah. And then ni dia bagi Ulanzi punya apa, protective case ni. Lepas tu dia bagi Ulanzi ni juga. Aku pernah beli rasanya Ulanzi ni dulu. Aku pernah beli, bukan ni lah, something like stand kat kot ke tripod, tak sure. Tapi Ulanzi ni famous. So yang ni dia bagi kat. Tak apa, nanti aku akan search dan aku letak link kat bawah. Korang boleh tekan. And then aku rasa paling aku terharu lah, dia bagi ni lah, this one lah. This one is macam third party punya Telesin. So dia boleh charge 3 sekali lah. Dia ada 3 bateri dia bagi. 1, 2, this one 2 ni aftermarketnya aftermarketnya Telesin ada 2. And dalam ni is ni lah, the ori lah, the original one lah. Macam mana aku nak cabut ni? Cabut. Tak apalah, abaikan. Aku pun tak tengok lagi sebenarnya benda ni, GoPro ni. First time beli GoPro. Lepas tu lagi satu. Nampak tu. Dia bagi SanDisk SD card. Aku sebenarnya tak kisah SD card ni, sebab aku ingat macam boleh je beli murah-murah. Rupanya tadi saya masih sembang dengan brother tu, rupanya dia punya SD card untuk GoPro ni lain. Dia pakai high endurance. So yang ni aku search tadi kat Shopee, satu ni 70 lebih. Mahal gila, 32 gig je. And dia bagi 2. Thank you lah kalau tengok video ni, sebab aku tak bagi YouTube dia pun. YouTube dia lah, aku tak bagi YouTube aku pun kat dia. So dia kata dia bagi 2 sebab macam aku macam baik. Sorry guys, macam mana yang baik kan. So dia bagi 2. Thank you brother sebab bagi tu. And the last one is this. Dia bagi ni macam ND filter, tapi dia kata untuk casing ni. So kalau kau pergi diving ke apa, dia macam ND filternya function lah kot. Tak lah, aku tak sure lah. Aku kena explore lagi GoPro punya. Okay, ni ada charger dia.
Yang tu dia punya wire untuk charger ni lah. So alhamdulillah dapat. Aku tak beritahu harga tapi pandai lah fikir kan. Kalau korang nakkan GoPro Hero 10 ni, korang boleh tekan link bawah. Aku bagi first hand punya lah. Okay, so nampak condition ni cantik guys. Lagi satu yang aku macam impress is dia jaga barang lah. Tengok dia punya ni dia pakai screen protector. Ni pun ada screen protector. And even this one pun dia letak screen protector kat. So memang dia jaga barang lah guys. Alhamdulillah dapat. Okay, jadi itu je lah untuk GoPro punya review. Nanti kalau korang nak tengok dia punya hasil semua, korang boleh tunggulah next video. Tu dia. Tu. Okay. So apa ada dalam ni semua normal GoPro lah, video, foto semua ni. Gitu dia cerita dia. So tu je lah untuk kita punya sharing untuk GoPro. Okay guys, so itulah dia barang-barang GoPro yang aku dapat. So GoPro ni sebenarnya aku dah set up dekat aku ni helmet, dekat apa panggil chin mount kot kat sini. So aku boleh buat content POV. At the same time maybe like kalau kita nak buat vlog ke apa, aku nak more on POV lah banyak. Aku macam malas nak edit tu sebenarnya. Letih tu edit. Serius lah, macam nak campak-campak je and then tak payah lagu ke apa, kita just post di YouTube. Asalkan korang layan kan video kan. Macam tu je kot. So aku akan letak kat chin mount, and lagi satu GoPro ni aku akan letak dekat chest mount lah kot, dekat bawah ni. And then akan buat macam POV style lah kot. Apa macam ni pun ada kat, tapi maybe kurang kot. So tak nak lah nampak join lain kan. Aduh, malas cakap kan. Okay lah, di sini alhamdulillah lah kita dah berkurang sikit berat badan lah, adalah beberapa. So aku rajin pergi jogging and aku jaga diet aku semua. So tu lain cerita lah, nanti next time aku akan cerita. Okay, so that's all for today's vlog. Vlog ke ni just a face reveal or maybe like a comeback lagi. Aku rasa dah berapa banyak tu video comeback aku buat, tapi tak apa lah, kita try lah kan. Okay, kalau korang berminat dengan channel ni, korang boleh tengok video-video bawah aku, and korang boleh subscribe, like and share. And aku sebenarnya target guys, aku target sebab aku dah hilang monetization, dah lama tak buat video. So aku nak target 4,000 jam tak silap aku. Korang try share as soon, macam ni share yang aku akan comeback. Kalau boleh share lah video ni, and kita try target untuk dapatkan 4,000 jam tu and monetize balik. So at least aku dapat source of income first. And another one is aku target lagi satu is 5,000 subscriber. Now is 4,000 lebih. Kita tengok berapa laju kita boleh pergi ke 5,000. Sikit je, rasanya tinggal 300 kot. So tengoklah macam ni. So that's all for today. Thank you guys for watching. Yang belum subscribe boleh tekan subscribe, like and share. Also tekan notification bell untuk korang tak terlepas video-video untuk next lah. Okay, jadi itu saja. Bye. Assalamualaikum.